Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Hakim bin Baba ataupun dipanggil Maulana Hakim. Saya berkhidmat di Siti Al-Fatah selama 2 tahun lebih gitu lah. Dan dekat Siti Al-Fatah saya memegang jawatan sebagai guru disiplin. Tu apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Najmi bin Muhammad Zari. Nama panggilan Najwan. Saya bersekolah di Siti Al-Fatah selama 6 tahun. Saya Najwan. Saya ada beberapa soalan untuk awak. Yang pertama, soalannya, siapakah kawan awak yang banyak bagi awak semangat dan kenangan yang paling awak hadari dengannya? Contoh awak tengah down ke, awak tengah ada masalah ke, ada bagi semangat? Ada ke yang Nama Adib. Adib ke? Dia tak awak terangkan kenapa Adib? Sebab dia selalu ada waktu saya ni lah, waktu saya down ke. Tu. Contohnya? Contoh cari result exam. Result exam macam tu lah contoh. Oh, so nanti kalau dah habis sekolah, dia awak akan ingat dia selalu bila lah. Contoh dia dah masuk U ke. Ya. Okay. Soalan kedua, apa harapan atau doa kamu untuk adik-adik yang masih belajar di Siti Al-Fatah? Macam awak kan ada ramai adik, betul tak? Apa harapan atau doa? Harapan saya nak bagi nak mereka berjaya dunia akhirat. So doa saya sama juga nak bagi diorang berjaya dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah. Semoga apa yang doa awak cakap tu atau dimakbul lah, insya-Allah. Yang ketiga, siapakah muallim atau muallimah yang paling sayang, dan kenapa muallim atau muallimah tu yang sangat bertuah tu? Kenapa? Yang paling awak sayang? Saya nak salah seorang tu pun nak muallim atau muallimah. Nak duduk pun boleh. Tak kisah. Kalau muallim, saya rasa sekarang muallim Hafiz Haikal. Kalau muallimah, saya rasa muallimah Asma. Asma. Okay, boleh ke saya nak tahu sebab dia? Kenapa? Sebab dia contoh kalau muallim Hafiz Haikal. Kerana sebab dia, maksudnya dia salah satu guru nasyid saya. So selalu jaga saya, disiplin saya. Waktu nasyid waktu nasyid. Okay, faham. Kalau muallim Asma, dia selalu bantu saya lah kalau waktu down tu, ada juga dia bantu saya. Itu saja. Itu saja. Terima kasih Najwan. Sama. Raif, saya nak tanya sikit. Kan awak tahun ni tahun last awak dekat Sitaf, dah 6 tahun awak kat sekolah kan. Saya tanya sikit, yang pertama kan, apa pencapaian ataupun kejayaan Raif yang Raif tak boleh lupakan sepanjang 6 tahun Raif kat sini? Banyaklah juga pencapaian, tapi yang paling saya bangga masa Kesugar tahun ni saya dapat memanah Kesugar negeri. Kesugar negeri. Saya ingat. Dapat nombor 2 individu. Dan tu bukan senang nak dapat tu. Betul. Itu kiranya kali pertama Raif dapat pencapaian betul-betul. Berapa lama Raif latih untuk sampai ke tahap itu? Dalam 3 ke 4 tahun macam tu. Alhamdulillah, 3-4 tahun tu mesti macam-macam Raif dah rasa kan. Luka, kena marah, penat, kan? Okay, tu Alhamdulillah. Itulah hasilnya bila kita usaha, Allah bagi macam tu. Okay, apa yang kita usaha, kita nakkan kejayaan, insyaAllah Allah bagi kejayaan. Okay, lepas tu kan. Okay, yang kedua, Ustaz nak tanya, kan Raif dah last kat tahun ni, ada tak doa
ataupun harapan Raif lah untuk sekolah, untuk adik-adik yang masih lagi berada di Sritaf ni, yang masih lagi belajar kat sana? Harapan saya harapan saya untuk Siti Al-Fatah ni taklah banyak sangat. Kepada adik-adik yang masih sekolah dekat Siti Al-Fatah lagi, saya harapkan diorang dapat keputusan yang cemerlang lagi-lagi dan nak wasa dah ni. Lepas tu Puasa PAS. PAS. Nilai Lepas SSC. tu, Okey, lepas tu diorang dapat membanggakan lagi nama Siti Al-Fatah, bukan saja di pesada negara tetapi juga di dalam pesada dunia. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita masih lagi kita baru nak mula. Kiranya ni 6 tahun yang ke-6 kita baru nak mengurak langkah. Jadi lebih baik insyaAllah tahun-tahun mendatang nanti bila Raif dah semakin besar, insyaAllah Sritaf akan lebih berjaya, lebih cemerlang, insyaAllah. Okey, yang terakhir pada Ustaz Raif, tadi kan Raif dah bagi harapan, dah bagi doa dekat sekolah, dekat adik-adik. Ni Ustaz pula nak bagi sikit nasihat untuk Raif. Harapan Ustaz lah. Raif ingat pesan Ustaz, selagi mana kita hidup, kita tak boleh berpuasa. Itu satu. Okey, tak kisahlah macam mana ujiannya sekalipun, sakit macam mana pun, penat macam mana pun, kena terus usaha. Okey, sebab dunia kita ni, Raif pun tahu kan, kita dah semakin dekat dengan kiamat. Okey, dah akhir zaman dah. So makin banyaklah ujiannya, makin berat. So jadi kita tak boleh putus asa, tak boleh lemah semangat. Kena usaha lagi, kuatkan iman, kuatkan semangat. Ingat Allah sentiasa ada untuk kita. Kita je yang masih lagi kadang-kadang lupa, tak jumpa. Okey, so setiap hari lah kita kena selalu ingat dengan Allah. Okey, kalau kita buat dosa, minta ampun dengan Allah. Okey, banyak-banyaklah buat pahala. Okey, jadilah berguna, jadilah manusia yang berguna untuk sesama manusia, sesama Islam kita ni. Bantulah membantu. Boleh? So, ingat pesan Ustaz, selalu sangat Ustaz cakap dekat sekolah ada satu kata-kata semangat yang Ustaz nak Raif ingatlah sampailah Raif dah di penghujung hayat sekalipun, selain pada Allah SWT, ingat kata-kata semangat ni dan sebarkan pada orang lain juga. Okey? Nanti Ustaz cakap, Raif sambung. Boleh Okey. Datang dari hati Sampai ke hati. Okey Raif, alhamdulillah. Ingat Raif apa sekalipun, utamakan Allah. Allah nombor satu. Boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, Raif, bye-bye. Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni kita berada di Padang, di sebuah padang. So kita akan teruskan kita punya podcast santai kita bersama seorang pelajar. Dapat sikit, nampak jauh dengan saya. Okay, nama saya adalah Muallim Hamzah bin Saiful Hizam. Saya baru saja berkhidmat di Siti Al-Fatah, baru saja 1 bulan. Okay, saya berada dengan seorang anak murid yang hebat lah. Boleh perkenalkan diri awak? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Taqi bin Muhammad Azri. Saya daripada kelas 6 Syafi'i. Saya sudah belajar di Siti Al-Fatah selama 4 tahun. Okey. Tujuan Muallim hadir dengan awak ni, Muallim nak tanya beberapa soalan sikit lah. Okey, antara soalan dia yang Muallim nak lontarkan kepada awak, yang pertama, walaupun awak dah tahu tahun ni adalah tahun terakhir awak, betul tak? Akan ada di antara muallim ataupun muallimah, siapa yang paling awak sayang? Siapa yang paling awak sayang? Dan muallimah tu sangat bermakna lah bagi awak. Bagi saya lah, muallimah yang saya paling sayang ialah Muallimah Zafira lah. Sebab dia guru kelas saya. Dan dia seorang saja wakil yang mahu menjadi guru kelas 6 Syafi'i. Dan kadang-kadang dia juga malulah sebab dengar banyak sangat aduan tentang 6 Syafi'i. Tapi dia tetap tabahlah, dia tetap jadi guru kelas 6 Syafi'i. Itulah figura yang awak sayang sangat. Faham. Okey, kenapa awak rasa dia tu paling bermakna lah? Awak rasa kalau awak pergi sekolah tu kan, awak rasa kalau satu hari tu awak tak nampak muka Muallimah Zafira tu, tak boleh. Kenapa? Kenapa awak rasa? Sebab saya sayang dengan dia. Alhamdulillah. Sebab dia baik dengan awak lah. Okay. Baiklah, soalan yang seterusnya Muallim nak tanya awak,
apakah momen yang paling mengembirakan awak sepanjang awak belajar dekat Sri Al-Fatah ni? Tak kisahlah dengan mualim-mualimah ke, dengan kawan-kawan ke, ataupun program yang diadakan ke oleh pihak sekolah ke. Awak rasa apa momen yang paling best lah bagi awak? Bagi saya momen paling best adalah time sukan lah. Time sukan. Cuba ceritakan sikit apa momen tu paling best. Time tu mesti ada cerita. Yalah, sebab kalau nak buat lagu tu mesti semua kena bincang dulu, kerjasama, bagi cadangan-cadangan. Lepas tu berarak sama-sama, semua sama-sama lah, macam best lah. Best lah dengan kawan-kawan kan. Masa ada kawan-kawan. Lepas tu mualim dengan mualimah pula support awak, betul tak? Betul. Okey, itu di antara soalan yang kedua lah. Okey, soalan yang seterusnya adalah siapa kawan yang paling banyak bagi awak semangat sepanjang awak berada dekat sekolah Sri T? Mesti akan ada seorang kawan awak. Kawan yang bagi saya semangat Mesti akan ada seorang. Saya Amal Yasir lah. Amal Yasir. Amal Yasir yang tinggi-tinggi tu kan? Yang tinggi-tinggi tu kan? Amal Yasir. Sebab apa? Sebab dia kadang-kadang bagilah saya semangat lah juga. Dia macam teruskan macam tu. Kalau macam awak tengah down ke, tengah macam tak ada mood ke apa kan, dia lah yang macam mencirikan awak lah, macam tu lah. Okey, faham. Okey, mungkin itu sahaja kot soalan yang mungkin mualim nak lontarkan kat awak. So mualim harap bila awak dah berada di luar sana, jadilah orang yang baik, jadilah orang yang berguna, tak menyusahkan orang lain, dan sentiasa menonjolkan bakat awak, sentiasa confident dalam awak punya diri. Amin. Okay? Itu sahaja daripada kami. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu datang daripada kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba kenalkan diri awak. Nama saya Nurkanim Muhammad Kamal. Saya tinggal di Taman Tanjung Minyak. Okay, awak anak keberapa? Anak pertama. Daripada 3. Daripada 3. Okay. Hari ni Maklimah nak tanya awak tentang beberapa perkara lah sebelum awak keluar daripada sekolah ni. Okay. Yang pertama yang Maklimah nak tanya ialah, apakah perkara yang paling kamu tak boleh lupa sepanjang 6 tahun di Al-Fatah ni? Sekikir. Masa UP kenapa? Sebab banyak sangat belajar. Belajar dengan kawan-kawan. Siapa kawan awak tu? Jasmine, Damia, Sofia, Adawiyah. Okay. Antara kawan awak tu, okay, siapa yang paling berikan banyak semangat untuk awak? Sofia dengan Adawiyah. Sofia dengan Adawiyah. Dua orang tu, apa yang dia buat? Dia orang cakap dengan saya. Cakap apa? Cakap pasal bahasa bila belajar. Dia akan buat sama-sama dengan awak. Itu semangat untuk awak lah. Dia buat sama, so rasa bersemangat. Okay. Yang terakhir, apa sepanjang awak di Al-Fatah ni, apa sumbangan yang awak dah bagi? Saya pergi ke MAIS tahun 2020. 2020. 2005? 2003? Waktu tu awak masuk apa? Masuk kalam jamaah. Kalam jamaah. Tapi awak ada wakil kesuka kan? Asyara? Memanah. Okey, bagus, terbaik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibti. Waalaikumsalam. Sihat awak hari ni, Damia? Okay, saya ada beberapa soalan kepada awak. Saya nak tanya, siapakah mu'alim atau mu'alimah yang awak rasa awak sayang sangat dan kenapa bermakna bagi awak? Dua orang lah. Mu'alimah dengan mu'alim. Betul. Kalau mu'alimah, saya sayang Mu'alimah Zafira.
Sebab kenapa? Sebab saya tak tahu kenapa ni, tapi saya rasa selesa lah dengan Mak Imah. Sporting lah, macam sporting lah Mak Imah. Lepas tu kalau Muallim Syahid. Sebab dia guru kelas awak tahun lepas. Satu. Lepas tu satu lagi sama juga selesa. Dan saya tak tahu kenapa memang selesa kan. Sebab selesa kan. Sebab dia coaching lah. Ada lagi sebab yang lain? Tak ada. Tak tahu lah. Okey, soalan yang seterusnya, Damia. Apakah perkara ataupun pengalaman yang awak rasa benda yang awak tak boleh lupakan sepanjang awak berada di Sri Tam? Ada banyak. Apa je? Banyak. Pertama pasal result IPKK saya dapat 9A tu, saya rasa bangga lah. Lepas tu waktu tu saya pergi Terengganu dengan kawan-kawan. Itu yang kedua, okey. Lepas tu jalan-jalan apa semua. Itulah. Lagi apa kan? Terengganu awak beli apa je? Beli penyu. Bukan penyu real lah. Okey. Soalan yang terakhir. Siapakah kawan yang beri awak semangat dan memori yang terindah untuk awak? Siapa? Apa kan? Ada 4 orang. Okey, siapa yang pertama? Muna, Jasmine, Adawiyah, Sofia. Kawan-kawan sini, kawan kelas awak lah. Dia orang beri saya semangat lah. Kalau macam Muna dia selalu buat saya ketawa. Jasmine dia selalu buat saya ketawa. Pelawak lagi dalam kelas, berceria. Okey, lagi? Berceria. Lepas tu kalau Sofia dia macam dia walaupun dia macam apa nak kata, kadang-kadang dia buat lawak macam tak lawak. Jadi kita hargailah apa yang dia nak buat. Itulah. Dah. Awak sedih tak awak nak tinggalkan sekolah ni? Sedih lah juga sebab nanti tak jumpa kawan-kawan dah. Mak Imah dah tak jumpa. Ada apa-apa lagi? Tak ada dah kat itu saja. Sekian, terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum. Mak Imah nak tanya sikit boleh? Boleh. Nama duduk Okey, baru sampai ke ni? Okey. Mak Imah ada sikit lah nak tanya soalan. Sebelum tu kita kenal diri dulu lah Okey, dah kenal Mak Imah kan? Mak Imah nama Mak Imah Atifah, yang mana dah berkhidmat dekat Siti Al-Fatah selama 6 tahun. Okey, sebelum Mak Imah nak tanya soalan, Mak Imah nak tanya sikit lah tentang diri kamu. Nama kamu dan juga berapa lama kamu dekat Siti Al-Fatah. Okey, kita mula dengan Alif. Awak? Nama saya Alif bin Firdaus. Dah bersekolah di Siti Al-Fatah selama 3 tahun. Okey. Nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Rasul. Saya dah bersekolah di Siti Al-Fatah selama 6 tahun. Okey, selama 6 tahun. Selama 6 tahun Farhan di Siti Al-Fatah, boleh tak Farhan bagi tahu perasaan awak untuk meninggalkan Siti Al-Fatah tahun ini, bagi tahun ini, sebagai 6 tahun di Siti Al-Fatah ni? Perasaan saya sangat sedih sebab saya dah banyak kawan dengan Siti Al-Fatah selama 6 tahun. Saya banyak kawan. Saya suka berkawan dengan orang. Saya suka bercampur dengan orang-orang lain. Saya sedih sebab semua orang yang saya kawan tu semua kawan baik. Kalau boleh nak sampai kata 1 je. Kalau boleh nak tambah lagi lah tahun tu. Okey, tu soalan kedua. Mak nak tanya, sepanjang di Siti Al-Fatah selama 6 tahun, selama 3 tahun, apa perkara yang kamu paling tak boleh lupakan? Apa-apalah, kenangan manis ke, kenangan pahit ke, boleh je cerita je kepada Mak Imah. Pergi lawatan bersama kawan-kawan. Pergi lawatan kat mana tu? Dekat Terengganu. Terengganu, okey. Kalau saya pernah pecahkan pintu dekat kelas saya. Itu kenangan pahit lah. Pahit, okey.
Lagi kenangan manis? Kenangan manis saya masuk kebangsaan bola sepak. Wah, kebangsaan bola sepak. Okey. Boleh? Soalan yang terakhir lah untuk petang ni. Ni cuaca cantik hari ni. Jadi soalan maklumat yang terakhir, apakah perkara, apakah ucapan yang Farhan dan juga Alif nak cakap kepada Mualimah sendiri yang tengah menemu bual kamu berdua pada petang ni? Untuk secara spesifiknya pada Mualimah lah, Mualimah nak tanyalah. Okey, boleh Farhan mulakan dulu? Saya nak ucapkan berterima kasih sebab Mualimah pun dah ajar saya selama saya 6 tahun subjek bahasa Arab. Lepas tu saya ucapkan terima kasih dan saya sangat sedih sebab saya nak perpisahan saya akan tinggalkan Mualimah, dan saya akan ingat Mualimah hingga saya dah ada jodoh. Okey, bagus ingat ada jodoh, ingat saya kan. Okey, bagus. Ingat sampai bila lah, jumpa kat mana-mana kan. Okey. Alif pula untuk Mualimah. Saya nak ucapkan terima kasih telah mengajar saya daripada kecil hingga besar. Okey. Dan didik saya untuk jadi orang. Saya tidak akan lupakan Mualimah sampai bila-bila. Sampai mati pun boleh lah. Okey, insyaAllah. Okey, terakhirlah satu ucapan untuk semua mualim dan mualimah serta Umi, Ibu, Mualimah Bashirah dan semua yang berada di sekolah Siti Al-Fatah. Satu je Mualimah nak tahu apa yang awak nak cakap pada mereka. Kami nak ucapkan terima kasih telah didik kami dari kecil hingga besar. Saya pun ingin meminta maaf jika saya telah berbuat salah kepada mereka. Saya akan ucapkan terima kasih kepada mualim dan mualimah di sekolah Siti Al-Fatah. Contohnya Mualimah Afzan sebab dia guru besar. Contoh kalau saya buat silap ke, saya memohon maaf, ataupun Mualimah tolonglah maafkan saya sebab saya takut kalau saya masuk kubur, saya takut saya kena soal. Okey. Jadi awak ya, saya simpulkan kat sini, awak minta maaf, awak takkan lupakanlah mereka kan. Okey, insyaAllah daripada Mualimah sendiri, Mualimah doakan Alif dan juga Farhan berjayalah sampai ke di dunia dan di akhirat. Jangan lupa Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran, dan jangan lupakanlah kami dekat Siti Al-Fatah ni lah. Okay. Kalau jumpa kat mana-mana, tegur, salam mualim, tegur mualimah. Okay. Jadi kalau dah berjaya nanti, datanglah jenguk Siti Al-Fatah. Okay. Okay. Jadi itu saja soalan kita pada petang ni. Sebelum kita akhiri, kita bye-bye kat sana. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Ashraf bin Ash'ari. Boleh panggil Muallim Amirul atau Muallim Ashraf lah. So, saya merupakan Asatizah Siti Al-Fatah, dan setakat ini saya telah berkhidmat hampir 2 tahun lah di Siti Al-Fatah. Okey, baik. Ziad? Saya Ziad Faruqi bin Zaidi. Saya bersekolah di Siti. Saya bermula sekolah di Siti Al-Fatah daripada tahun 1 lagi. Boleh panggil Ziad. Okey, Ziad. Muallim nak tanya. Bila awak fikir tentang saat awak nak tinggalkan sekolah ni, apa perasaan yang datang dalam hati awak? Saya akan macam berasa sedih lah sebab ditinggalkan oleh kawan-kawan saya, muallim dan mualimah. Dengan tak dapat lagi lah jumpa semua tu. InsyaAllah nanti dapat jumpa balik. Okey. Ada lagi? Tak. Tak ada. Baik. Baik, Ziad. Okey, Muallim tahu awak ni bagus dalam sukan kan. Muallim tengok dari segi sukan tu awak sangat mantap lah. So, boleh tak
bagi tahu dekat Maklim dan kepada kawan-kawan semua, apa sumbangan atau pencapaian yang paling bangga, yang paling awak bangga semasa menjadi pelajar Sri Taf? Sumbangan yang paling saya bangga ialah saya dapat menyertai pertandingan bola sepak dan mendapat tempat pertama lalu pergi ke dekat kebangsaan. Itu sangat membuat saya sangat bangga. Sejak bila awak bermain bola sepak di Sri Tin ni? Saya bermain bola sepak sejak daripada tahun 3 lagi. Tahun 3. So awak cakap awak dapat pergi ke kebangsaan dan mendapat juara itu semasa awak darjah berapa? Darjah 6 tahun ni. Darjah 6 lah, tahun ni lah. Oh, so ini merupakan memori yang manis lah untuk awak, betul? Betul. Okey, baik. So Maklim ada satu soalan lagi. Ni awak kena jawab dengan jujur Okey, baik. Siapakah Maklim yang paling awak sayang dan kenapa ia sangat bermakna bagi awak? Maklim yang paling saya sayang adalah Maklim Syahid. Kerana dia ada masa dia garang, ada masa dia baik. Habis tu dia macam taklah garang sangat, cuma nak tegas. Kenapa? Apa yang membuatkan benda tu bermakna bagi awak? Bila awak tengok cara Maklim tu, awak rasa terkesan ke macam mana? Saya rasa terkesan. Terkesan. Baik. Yang Maklimah pula, siapa yang paling awak sayang? Maklimah Zafira. Maklimah Zafira. Sebab dia guru kelas dengan kalau dia bercakap lemah lembut. Itu kalau dia marah tu memang dia marah. Marah tu memang marah lah. Tapi awak sayang lah Maklimah Zafira. Okey, baik. Okey, baik. Itu saja daripada kami. So saya minta kita semua untuk doakanlah Ziyad sebab tahun ni merupakan tahun terakhir bagi Ziyad. Semoga Ziyad mendapat sekolah yang terbaik lah seperti yang beliau kehendaki. Okay, dan kita doakan supaya Ziyad menjadi anak yang soleh lah dan membawa nama Sri T Al-Fatah ni ke peringkat seterusnya. Semoga beliau merupakan sekarang pemimpin Sri T Al-Fatah sejak dari tahun pertama sehinggalah tahun 6 InsyaAllah. Baik, itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk soalan pertama Mukri. Okey, Maklim nak tanya. Okey, apa perasaan Mukri seperti mana yang kita tahu Mukri dah dekat Sri Taf dah 6 tahun kan, dan daripada darjah 1 sampai darjah 6. Jadinya apa perasaan bila tahu-tahu je dah 6 tahun, tahu-tahu je dah nak tinggalkan Sri Taf? Apa perasaan Mukri? Dia cakap je. Saya rasa sedih sebab saya dah lama dengan kawan-kawan, dengan Maklimah selama 6 tahun. Rasa sedih lah. Sedih. Apa perasaan lain selain daripada sedih? Kenapa awak rasa sedih? Sebab kenapa berat sangat hati tu nak tinggalkan Sri Taf? Kalau nak cerita pasal kawan-kawan boleh je, banyak lagi tempat-tempat lain, kawan-kawan yang baru yang awak boleh jumpa. Kenapa awak berat sangat nak tinggalkan Sri Taf? Sebab saya ada sebab lain. Tak ada sebab lain. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Okey, sepanjang Mukri ada dekat Sri Taf kan, dah 6 tahun kan, darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Lama tak untuk belajar dalam masa 1 tahun je dah lama, ni 6 tahun. Okey, sepanjang 6 tahun tu yang lama sangat tu, apa benda yang paling Mukri gembira sangat belajar dekat Sri Taf? Tak kisahlah sama ada program Sri Taf ke, pertandingan ke, belajar kat dalam kelas best ke, PDP best ke, ataupun sebab belajar dengan mu'alim atau mu'alimah yang best ke. Boleh terangkan benda yang paling best sekali yang Mukri pernah best lah benda ni kat Sri Taf ni. Apa dia? Saya dapat
Apa panggil tu? Dapat Nak PKK. program. Yang PKK. Dapat result. Pencapaian. Sebab saya dapat result pencapaian UPKK, saya dapat 9A. 9A. Oh, tepuk tangan sikit. Okey, seterusnya. Itu je, ada satu je. Momen yang paling gembira sekali. Dua. Okey, lagi satu apa? Saya dapat masuk kebangsaan nasyid. Nasyid kebangsaan. Okey, kiranya awak menang peringkat negeri lah. Okay, so mention sikit nama siapa muallim yang ajar tu? Muallim Haikal. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Harapan. Okey, apa harapan Mukri kan? Mukri ada tengok adik darjah 1, adik nampak darjah 2 sampailah darjah 5. Ni darjah 5 tu Mukri ada kawan darjah 5 yang tahun depan naik UPSR kan? Sorry, UPSR dah tak ada lah. Apa? Darjah 6. Darjah 6 ada apa ataupun kawan-kawan tingkatan 4 yang nak menduduki UPKK tahun depan ke. Sorry. Darjah 4. Aduh, silap pula. Darjah 4 yang nak ke darjah 5 yang akan menjalani peperiksaan UPKK ataupun darjah 1 naik darjah 2, darjah 2 naik darjah 3. Maksudnya daripada kecil orang besar lah kan. Apa harapan ataupun doa, kata-kata Mukri kepada diorang semua? Kata-kata saya kepada darjah 5 yang jawab UPKK, jawab betul-betul, supaya dapat 9A dalam 9A dalam nak jadi macam Mukri jugalah. Allah. Okey, ataupun kepada orang kata secara umum lah, darjah 1 naik darjah 2, darjah 2 naik 3, adik-adik, untuk adik-adik ni apa nasihat kepada adik-adik? Kalau nak berjaya macam Mukri, nak dapat 9A kena buat apa? Tu kata-kata boleh sharekan kepada mereka. Kena belajar elok-elok dalam kelas, fokus, jangan main-main, jangan melawan kata muallim-muallimah. Lepas tu siapkan kerja sekolah. Siapkan kerja sekolah. Okey. Lagi ada lagi tak? Tak ada dah. Alright, sampai situ je lah 3 soalan. Okay, bye-bye. Amar ingat tak Amar masuk Sri Al-Fatah tahun bila? Ingat, tahun 2019. Okey, betul, 2019. Masa tu umur Amar berapa? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Okey. Amar ingat kelas mana yang Amar masuk? 1 Ibu Rumah. Masa tu siapa kawan-kawan Amar? Banyaklah, macam Ismat, Irfan. Lepas tu ada lagi lah. Ramai lah kan. Budak-budak perempuan masa tu ramai tak? Mesti ramai. Ya, seronok kan. Okey. Masa tu kita ada berapa orang guru? Termasuk Umi? Tak banyak lah. Siapa dia? Ustazah mana tu? Mula-mula sekali yang masuk 2019 tu, 2020 kita mulakan pembelajaran. Okey, siapa yang ada masa tu? Umi, lagi? Muallimah Razita. Lagi? Muallimah Atifah. Lagi? Muallimah Yan. Okey. Muallimah Alfa, Hafizah. Kita ada 4 orang aja masa tu. Betul? Kita tak ada pun guru lelaki. Betul? Betul-betul. Okey. Kelas Amar masa tu di mana? Kelas Abang
dekat 5 Syafi'i yang sekarang. 5 Syafi'i yang sekarang, betul. Lepas tu baru kita akan tambah 2 kelas kan? Okey, apakah kenangan-kenangan Amar sepanjang di sekolah Seriti daripada darjah 1 sampai ke darjah 6? Yang Amar rasa gembira, sedih, yang Amar rasa boring, apa dia? Kalau yang gembira lah, macam buat aktiviti masa PJ dengan kaku. Masa PJ dengan kaku boleh kan? main ke kawan. Kan. Lepas tu kita mula-mula dulu kita makan gunakan apa? Dulu makan guna talam je. Seronok tak? Seronok. Makan kita boleh makan ramai-ramai dalam talam kan? Kita pilih-pilih dengan kawan-kawan, satu kumpulan 4 orang, betul? Betul. Seronok kan? Lepas tu Amar rasa dalam ramai-ramai kawan-kawan Amar, siapa yang rapat dengan Amar? Siapa yang banyak bantu Amar? Ismat lah, Ismat. Kan dia sampai sekarang dia ada lagi kan? Okey. So sekarang lepas ni Amar rasa Amar nak sambung belajar ke sekolah menengah nanti, adakah sahabat-sahabat Amar tu akan bersama dengan Amar? Saya harap pun macam tu lah. Seronok. Mungkin Ismat mungkin akan bersama dengan Amar. Amar rasa Amar akan terpilih sekolah mana untuk sekolah menengah nanti? SBPI Selanda. Ismat pun mungkin kat sana kan. Jadi bila kita ada kawan kat sana, mungkin akan memeriahkan lagi lah Amar. Jadi apa perasaan Amar bila nak meninggalkan Seriti Al-Fatah? Rasa dia macam sedih lah. Sedih sebab banyak kenangan yang dah dibina dengan kawan-kawan kan. Okey. Saya ingat Umi bila bersama dengan Amar pun macam-macam ada. Dengan kawan-kawan yang lain pun macam tu. Jadi kan Umi ni malah terasa tau. Betul-betul terasa perpisahan ni dengan Amar dengan kawan-kawan yang lain. Jadi Umi nak pesan dengan Amar, kalau ada kawan-kawan yang lain, satu je, tak banyak. Umi hormat. Umi nak Amar hormat guru-guru, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Jangan bergaduh dengan kawan-kawan. Ingat Allah, solat jangan tinggal, hormat ibu ayah. Baik Umi. Sebab Umi rasa Amar dengan kawan-kawan Amar semua macam anak-anak Umi, cucu-cucu Umi. Sebab Amar dan kawan-kawan semua memang daripada kecil, daripada masuk sekolah tu umur 6 tahun. Umi dah bersama dengan Amar dah, kiranya kalau masuk tahun ni kita dah 6 tahun bersama. Jadi Umi dah faham perangai korang kan. Jadi Amar rasa mungkin di tempat baru nanti, Amar nak belajar tempat baru, suasana tu akan dapat tak macam mana di Seriti nanti? InsyaAllah lah. Harap dapat. Sebab best kawan dengan best lah bila ada dengan budak Seriti. Sebab Seriti dia semua cikgu-cikgu dia membentuk kita. Sebab daripada kecil sampai dewasa, selain ibu ayah, diorang membentuk kita, gelak ketawa kan semua. Jadi Umi pun harap dan Umi pun berdoa Amar berjaya di masa depan. Untuk Umi dengan kawan-kawan, tak kira siapa kawan-kawan Amar, cuma Umi nak pesan itulah, hormat pada diorang semua. Kita jaga adab kita, kita jaga tata bahasa kita, baik dengan guru ataupun dengan kawan-kawan. Sebab kita tak tahu kawan-kawan kita macam mana. Jadi kita jangan cari masalah lah dengan kawan-kawan kita kan. Lepas tu Amar rasa kalau Amar nak pergi ni, apakah perasaan Amar rasanya? Rasa sedih lah. Rasa sedih sangat. Sebab kita dah lama bersama semua. Betul kan? Tu. Kita dah lama dah bersama. Kita akan berpisah dengan kawan-kawan kan. Jadi mungkin perasaan tu berlainan lah kan. Sebab sekarang kita dengan kawan-kawan gelak ketawa kan. Betul. Gaduh.
Macam-macam ragam lah kawan-kawan Amar semua. Betul? Betul. Itulah. Lepas tu dalam masa yang sama, apakah mata pelajaran Amar yang daripada Amar Darjah 1 sampai sekarang yang Amar boleh terapkan? Yang boleh terapkan Math lah, matematik. Amar minat maths lah. Okey. Lepas tu selain daripada tu, bahasa Inggeris ke, sains, math, boleh? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Okey lah. Bahasa Melayu sekarang pun Muallimah Rozita. Muallimah Rozita. Maths guru baru kan? Muallim Arif. Muallim Arif. Dulu. Okey lah Amar. Umi rasa tak ada apa lagi lah. Selamat maju jaya untuk Amar di tempat baru. Dan ingatlah kenangan-kenangan kita kat sini. Okay. Bye. Assalamualaikum Jasmine. Hari ni awak sihat? Sihat. Okey. Nak tanya, ibu tanya soalan siapa muallimah yang kamu paling takut dulu tapi sekarang kamu paling hormat dan rindu? Muallim Syahid dengan Muallimah Zafira. Soalan nombor 6 nombor 7. Ditanya, apa perkara yang paling kamu tak boleh lupakan sepanjang 5 tahun di Sri-Taf? Lawatan penghargaan ke Terengganu. Tu je? Tak ada lain? Ada lain tapi saya tak nak sebutkan. Sebut lagi satu. Lagi satu masa tahun 3, kalau kita orang tak tasmid, kita orang ke jawatan. Dengan siapa? Dengan Ustaz Amirul. Soalan nombor 8. Siapa kawan yang paling banyak beri kamu semangat? Dan apa kenangan paling kamu hargai dengannya? Damia, Adawiyah, Sofia dengan Muna. Yang paling kenangan yang paling saya hargai adalah bila kita orang keluar sama-sama. Okay. Lain? Tak ada? Lain masa hari sukan dengan masa belajar apa semua tu. Okay, itu je ibu tanya. Terima kasih. Sama-sama. Okay, habis Okay, bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Syahid. Alhamdulillah telah berkhidmat di Al-Fatah ni selama hampir 3 tahun. Okay, Irfan. Nama saya Muhammad Irfan bin Fakhrul Naim dan saya bersekolah di sini selama 4 tahun. Okay, Alhamdulillah. Okay, Irfan, Ustaz ada 2 soalan untuk Irfan. Okay, sebagai ini tahun terakhir Irfan dan bukan setakat tahun terakhir, dah tinggal berapa hari, berapa bulan sahaja untuk Irfan masuk ke sekolah menengah pula, lanjutkan pelajaran ke tempat yang lebih baik. Okay, soalan pertama Ustaz kan, Irfan dah ada kat Sri-Taf ni ataupun pengalaman Irfan kat Sri-Taf ni dah hampir 4 tahun kan. Apa cita-cita Irfan sebenarnya? Nanti bila dah masuk sekolah menengah, dah masuk universiti, Irfan nak jadi apa sebenarnya? Cita-cita sebenarnya ni Ustaz, saya nak jadi engineer. Nak jadi engineer, Alhamdulillah. Engineer tu satu, bagi Ustaz engineer ni salah satu pekerjaan yang mencabar sebenarnya, berat. Okay, satu, Irfan kena ingat kalau kerja engineer ni gaji dia memang besar, tapi walaupun gajinya besar, amanah dia pun lagi besar. Okay, bila amanahnya besar, tanggungjawabnya besar. Tak boleh main-main sebagai seorang engineer. Okay, tunaikanlah tanggungjawab amanah tu dengan setelus mungkin, seikhlas mungkin. Ingat, bekerjalah kerana Allah, jangan pernah putus asa. Hidup kita ni memang banyak ujian, berat, sakit ujian tu, tapi selagi mana kita berpegang pada Allah, bergantunglah pada Allah, insya-Allah hidup kita tenang, selamat, Allah permudahkan urusan kita sampai kita akhirat. Ingat dulu Irfan kerja, hidup, berpegang pada Allah. Okey, Alhamdulillah. Okay, soalan kedua Irfan, ini soalan terakhir daripada Ustaz. Irfan dah terakhir kat Al-Fatah ni tahun ni 2025 ni kan. Irfan ada tak kata-kata semangat ataupun sokongan ataupun kata-kata yang boleh membuat adik-adik Irfan ni daripada tahun 1 sampai 5 ni untuk lebih maju, untuk lebih cemerlang dekat Sri-Taf ni? Kata-kata saya ialah teruskanlah berusaha sehingga berjaya dan jangan mudah putus asa.
Dan Ingat agama. Agama Islam tu kita sentiasa bersyukur terhadap apa yang diberi. betul. Alhamdulillah. Okey Ipan. Ipan dah bagi kata-kata semangat, sokongan pada adik-adik. Ustaz pun ada sikit pesanan untuk Ipan. Ingat Ipan, tadi Ustaz cakap Ipan dah target nak jadi engineer. Jadi Ipan kena usaha sungguh-sungguh. Okey. Ustaz selalu cakap dalam perhimpunan, masa jumpa, masa borak, masa berbual dalam kelas, ada satu kata-kata semangat tu yang sampai sekarang kalau Ipan masih ingat lagi, dia melibatkan hati. Ipan ingat? Tahu? Okey. Kalau boleh nanti bila Ustaz sebut perkataan tu Ipan sambung juga. Okey, dan Ustaz nak Ipan ingat kata-kata semangat tu sampai ke penghujung hayat Ipan. Boleh? Okey, Ustaz mula Okey, datangnya dari hati, sampai ke hati. Okey, kat situ besar makna dia. Tapi cukup satu je. Buat masa sekarang sekolah dengan umur Ipan sekarang ni 12 tahun, cukup Ipan faham segala apa perbuatan kita buat kena ikhlas. Cubalah ikhlas. Boleh? Ikhlaslah kerana Allah. InsyaAllah Allah akan berkati semua usaha kita, hidup kita, perjalanan hidup kita tu. Boleh Ipan? Okey, ingat datang dari hati akan sampai ke hati. Boleh? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tasik Wang Kubur. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Fazli. Dan yang ni saya tahu di sini. Nanti cakap. Betul. Nama dulu. Okey, nama saya Cik Muhammad Hafiz Rahim bin Cik Muhammad Hanif. Saya dah bersekolah Sri Al-Fatah daripada daripada tahun 1 sampai tahun 6. So 6 tahun lah. So 6 tahun. Okey. Adam dah berapa tahun kat Siti Al-Fatah? Saya dah duduk kat sekolah ni. Kuat lagi Adam? Saya dah duduk sekolah ni dari tahun lepas lagi. Jadi 2 tahun saya duduk di sekolah sini. Okey, baik. Saya Ma'alimah Rozita binti Muhammad. Alhamdulillah, saya merupakan tenaga pengajar Siti Al-Fatah yang telah berkhidmat selama 5 tahun bermula tahun 2021. Okey, baiklah. Sedikitlah kita santai dengan anak-anak Siti Al-Fatah pada petang ni. Hanya untuk borak-borak, saya santai, itu sahaja. Sebelum tu saya macam nak tanya sikit lah anak didik saya yang dah lama jugalah bersama dengan saya, Hafiz, Adam. Okay, kita tanya Hafiz dulu lah. Hafiz, sedikitlah soalan yang saya rasa biasa je ni bagi kamu. Sepanjang kamu bersekolah di Siti Al-Fatah, ada tak sahabat, kawan yang menjadi semangat, pembakar semangat kamu lah sepanjang kamu berada di Siti Al-Fatah? Ada. Boleh bagi lebih? Boleh. Berapa orang tu? Tak apa, boleh je. Boleh pandang kamera. Kawan yang boleh jadi kuat sikit suara nanti tak kawan yang boleh jadi institusi. Inspirasi adalah Mayasir, Haras, kuat sikit nanti tak dengar. Haras, Ziyad, Farhan. Kenapa mereka menjadi inspirasi awak? Kerana bila saya susah, diorang tolong. Boleh kuat sikit tak? Nanti tak bila dengar. saya susah, diorang tolong. Kuat je. Bila orang susah, bila awak susah lah, bila kita orang main sukan, kita main sama-sama. Buat kerja sekolah sama-sama. So dia menjadi macam kawan semangat saya lah. Jelas macam tu. Tahniah. Okey, bagi Adam pula. Adam, ada tak sahabat yang jadi inspirasi atau semangat Adam sepanjang bersekolah di Siti Al-Fatah? Ada. Saya ada banyaklah juga. Apa je? Sebab siapa nama yang Irfan, Raif, Najwan, Adib, Ismat. Yang tu kawan bagi terbaik bagi saya lah. Dia selalu buat kerja dengan saya, tolong menolong, buat projek sama-sama. Banyak projek kamu jalankan bersama. Seperti contohnya? Contoh masa kita buat tu macam grup akidah, ibadah. Kita buat bersama-sama, aktiviti bersama-sama. Okey, baik. Terima kasih dua-dua. Okey, seterusnya lah Mak Limah macam nak tahu juga
sekiranya lah kamu berpeluang, masa boleh diundur semula sekiranya. Tapi kita tahu benda tu takkan berlaku pun. Ni hanya kita fikirkan sahajalah. Apakah tindakan atau perilaku yang kamu rasa kamu macam saya nak ubah lah, nak buat ini menjadi satu yang lebih baik dalam diri saya sepanjang Kak Siti Al-Fatah? Ubah kalau masa boleh diulang ni. Tak apa, boleh cakap kuat sikit. Nanti dengar suara. Saya akan ubah segala sikap-sikap yang tak baik saya dulu. Perlahan sangat, dia tak dengar. Saya akan ubah sikap-sikap saya yang tak baik dulu jadi kepada lebih baik. Lebih baik. Contoh? Ada tak contoh? Contoh meja guru saya pecahkan. Wah, hebat. Dan tapi saya tak bahas. Kalau masa boleh dia balik, saya tak pecahkan lah. Tak pecahkan lah. Tak. Itu masa bila tu? Masa umur berapa tu peristiwa tu berlaku? Masa saya kecil lah, ada satu. Darjah dah. Oh yelah. Sebenarnya meja tak pecah pun, saya ketuk. Oh terketuk je. Tak. Apa maksudnya tak sengaja pun sebenarnya. Okey, baik. Okey, terima kasih Hafiz. Adam, macam mana pula? Saya akan ubah perangai saya yang saya buat masa di sekolah. Contoh-contoh macam saya tak dengar cakap cikgu. Lepas tu boleh kuat sikit tak? Takut tak dengar. Saya kalau cikgu suruh jangan buat, saya buat juga. Jadi macam tu lah, benda macam tu lah kamu nak ubah. Benda degil-degil macam tu. Boleh laku lah sikit lah kan. Tapi tak adalah apa pun kan, saya rasa. Betul tak? Okey, baik. Ini soalan terakhir dari saya untuk awak berdua. Ini merupakan tahun terakhir kamu bersama dengan Siti Al-Fatah. Masih tinggal lagi baki beberapa bulan kita bersama. Kalau boleh kamu katakan sesuatu buat Siti Al-Fatah sepanjang kamu bersama Siti Al-Fatah hingga sekarang, apa yang kamu nak sampaikan supaya semua orang tahu inilah perasaan sebenar kamu pada Siti Al-Fatah? Perasaan sebenar saya daripada sekolah Siti Al-Fatah. Untuk kamu luahkan apa yang kamu nak luahkan kepada Siti Al-Fatah? Saya nak luahkan semoga guru-guru yang mendidik saya tu, boleh kuat sikit tak? Saya doakan guru-guru yang mengajar saya daripada kecil lagi dari satu, semoga berjaya dunia akhirat lah. Dan saya harap semua yang Cik Mimi, Ibu Azri dan guru-guru semua kat sekolah dekat Siti tu lah, saya doakan semua berjaya dunia akhirat lah. Itu je lah. Amin, insyaAllah. Adam? Apa? Saya akan berterima kasih kepada muallim-muallimah, cikgu, guru apa, dan saya akan doakan semua cikgu macam kantin Cik kantin. Siapa? Ibu Azri lah. Ibu Azri, Cik Mimi. Moga terus berjaya. Teruskan berjaya dalam lindungan Allah selalu, insya-Allah. Terima kasih Adam, terima kasih Hafiz. Jadi pengharapannya semoga kamu berdua berjaya, tak kira selepas ini di mana sahaja kamu berada. Muallimah, muallim, semua mendoakan kejayaan kamu. Oh, makna dia minta. Okey, ada sikit saya nak cakap. Semoga 10 tahun akan datang, saya akan berjumpa balik guru-guru saya yang mengajar saya daripada kecil lagi. Amin. InsyaAllah, amin. Itu saja daripada kami. Terima kasih Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Arif Hakimi, Muallim Arif. Sudah berkhidmat di Siti Al-Fatah selama 10 bulan. Jadi sebelah saya ni merupakan murid tahun 6, iaitu Haras Mikael. Jadi saya minta diperkenalkan dirilah lebih mendalam. Nama saya Muhammad Mikael bin Muhammad Airunaha. Saya dah sekolah di Siti Al-Fatah selama
6 tahun, darjah 1 hingga darjah 6. Tinggal kat mana? Saya tinggal di Taman Rambai Sutera, Bukit Rambai. Lama tak sampai sini ke sekolah? Tak lama, dalam 5 ke 10 minit macam tu. 5 ke 10 minit. Okey, baik. Saya teruskan dengan soalan. Ada 3 soalan untuk saya nak tanya kat awak. Memandangkan awak daripada tahun 1 hingga tahun 6, betul? Okey, betul. Okey, jadi soalan pertama. Apa perasaan awak bila dapat tahun ni, tahun 2025 ni merupakan tahun terakhir awak di sekolah Sri Al-Fatah ni? Awak rasa gembira ke? Rasa gembira ke dapat masuk tahun tingkatan 1? Rasa sedih ke? Rasa marah ke? Kecewa ke? Sila sharekan cerita dekat saya. Perasaan saya sedih jugalah sebab saya sebelum ni Isnin sampai Jumaat tu dapatlah jumpa kawan-kawan kan. Tapi lepas pindah kan nanti jarang-jarang lah jumpa kawan. Kalau jumpa pun dalam call je lah, dengar suara je lah. Itu saja. Tak pernah ajak kawan jom kita main bola sama-sama, jumpa dekat mana-mana ke? Tak pernah? Pernah jumpa sekali je lah. Tapi waktu tu memang mak saya free, jadi mak saya boleh bawa lah pergi jalan-jalan semua dengan kawan-kawan. Jadi maksudnya keep contact lah, maksudnya tak pernah putus lah, walaupun cuti, walaupun tak bersekolah pun pernah berjumpa lah. Pernah jumpa juga. Tak ada masalah lah lepas ni, tak perlu sedih sangat. Okey, soalan kedua, bila awak imbas kembali, masa awal-awal awak masuk tahun 1, awak bawa beg baru, apa beza awak dulu dengan sekarang? Apa beza dia? Saya tak nak lah perbezaan tu besaran kan, yang saya boleh nampak. Kita nak tahu perbezaan tu dari segi macam mana ilmu awak semakin pandai ke, semakin berdikari ke bila sekolah kat sini, macam mana? Saya dulu tak biasalah dekat sekolah tu, macam saya takut-takut lah nak sekolah kat situ sebab saya memang tak biasa dengan sekolah tu, saya tak kenal lah. Tapi makin lama makin saya kenal sekolah tu, makin saya boleh terbiasa lah untuk bersekolah dekat Sri Al-Fatah. Okey, jadi maksudnya awak makin seronok lah, gembira lah. Makin seronok lah sekolah kat sini. Ni nanti kalau dah habis tingkatan 1, awak ada nak datang tak sekolah Sri Al-Fatah lagi? InsyaAllah kalau ada masa boleh datang. Bukan datang ambil airing, datang seronok-seronok saja nak jumpa mu'alim-mu'alimah. Boleh je. Okey, soalan terakhir. Sepanjang awak dekat Sri Al-Fatah tahun 1 hingga tahun 6, sebut saja siapa yang saya tak kenal ke, yang saya kenal ke, siapa mu'alim ataupun mu'alimah yang paling awak takut? Saya paling berkawan dengan Masih lah sebab bukan, soalan saya soalan saya lain ni. Sepanjang awak dekat Sri Al-Fatah tahun 1 hingga tahun 6, siapa mu'alim atau mu'alimah yang paling awak takut? Bukan kawan awak. Saya paling takut dengan Mu'alim Hamzah lah sebab dia garang. Sepanjang tahun 1 hingga tahun 6 Mu'alim Hamzah. Masa tahun 6 lah Mu'alim Hamzah ni Mu'alim Hamzah paling garang kat sini. Okey. Ni record ni. Habislah. Okey. Jadi Mu'alim Hamzah lah. Mungkin Mu'alim Hamzah ni tegas lah, bagus lah juga kan. Dia pernah rotan awak? Tak pernah rotan. Maksudnya dia tak adalah garang tu sampai mencederakan, betul? Itu saja. Okey, itu saja daripada saya, soalan saya. Saya mendoakan supaya awak selepas habis daripada sekolah Sri Al-Fatah ni keluar dan masuk ke tingkatan 1, semoga berjaya dan dapat melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Ada lagi? Tak ada. Awak ada lagi? Tak ada. Ada nak tanya saya? Tak ada. Okey, itu saja daripada kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sri Al-Fatah memberi peluang untuk kami
berborak santai. Jadi kita jumpa untuk next video. Okay, itu saja. Bye. Saya Muhammad Nur Salman bin Muhammad Saiful Bahri, telah berkhidmat di Siti Al-Fatah selama setahun lah. Seingat saya, insyaAllah. Ya, Wak. Nama saya Muhammad Ryan Darwish bin Muhammad Zainuddin. Umur saya 12 tahun. Saya sekolah dekat Siti Al-Fatah ini dah 6 tahun. Okey, soalan kepada Ryan Darwish. Memandangkan awak dah tahun terakhir di sekolah Siti Al-Fatah, betul? Jadi, apa perasaan awak terhadap muallim-muallimah dan juga kawan-kawan selama awak tinggal bersama di Siti Al-Fatah ni lah? Okay. Saya berasa sedih sebab dekat sini banyak-banyak kenangan saya dan banyak kawan-kawan baik saya. Dan saya pun tak sabar nak pergi dekat sekolah menengah yang lain-lain. Dan kat sini banyaklah kenangan saya dengan kawan saya, guru lama saya. Dan saya rindu lah sekolah ini. Tapi dah macam mana dah hari terakhir saya dekat sekolah Siti Al-Fatah. Lepas tu saya pun tak sabar nak pergi dekat sekolah menengah. Soalan kedua, siapa muallim atau muallimah yang awak paling minat lah dalam Siti Al-Fatah dari masa awak dari 1 sampai dari 6? Maksudnya tak kisahlah, yang paling awak rasa awak suka. Dua pun awak boleh. Okay. Yang pertama Malik Syahid. Malik Syahid dengan saya banyak kenangan manis daripada Malik Syahid awal masuk sekolah ni sampai sekarang. Dan dia buatkan kita orang ni macam adik dia, anak dia, dan kita orang pun rasa bersyukur dapat guru macam tu. Dia ajar kau elok dan dia selalu buat lawak. Dia ada masa lawak dia dan rasa marah dia. Dia pukul kita orang pun sebab dia rasa kasih sayang. Dan yang kedua, Malimah Zafira. Malimah Zafira kan guru kelas kami. Kami berasa macam Malimah Zafira tu macam mak saya. Dan dia pun berasa macam kita orang ni anak dia. Dan dia pun ajar BI. Dia ajar kita pernah kasih sayang. Dia marah-marah pun sebab kita yang buat salah. Tapi dia marah tu sebab kasih sayang, nak perubahkan diri saya untuk naik ke sekolah menengah. Tapi adalah banyak-banyak guru lagi, tapi dua tu je guru yang bagi saya guru yang paling saya sayang dan baik. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muallim Hafiz Muhammad Hafiz bin Burhanuddin. Tahun berkhidmat baru masuk ni baru 11 bulan. 10 bulan. Awak? Nama saya Muhammad Rahman Hakim bin Mazli. Saya sekolah sini baru 2 tahun. 2 tahun? Oh, awak 2 tahun? Kenapa awak masuk? Kan? Itu. Okay, Muallim nak tanya. Luqman, apa perasaan awak? Kan, apa perasaan awak bila dah sampai masa untuk tinggalkan sekolah ni? Walaupun 2 tahun 24 bulan, apa perasaan awak bila dah tinggalkan sekolah Sitah ni? Rasa sedih. Ha? Rasa sedih. Rasa sedih? Betul sedih? Tapi kenapa senyum? Sedih ke dia lah? Sedih kan? Betul tak? Mungkin awak tak sedih sekarang kan? Sedih selepas dah jejak keluar kaki tu jadi cerita, betul tak? Dan mesti teringat-ingat kembali kan? Betul tak? Betul sedih ni? Okay. Lagi soalan yang seterusnya, siapakah kawan yang paling banyak bagi awak semangat, yang paling banyak kenangan awak dengan dia selama awak bersekolah di Sitaf selama 2 tahun? Siapa yang bagi semangat awak? Rizwan. Ha? Rizwan. Akhir Rizwan. Kenapa? Sebab Cuba kongsi sikit. dia kawan baik. Ha? Dia kawan baik. Dia kawan baik tu sudut macam mana? Dari sudut macam mana? Dari pandangan macam mana awak cakap dia ni seorang yang baik bagi awak? Sebab dia kawan baik. Ha? Dia kawan baik je? Siapakah muallim atau muallimah yang awak paling sayang? Satu, paling sayang, dia sangat bermakna pada awak.
Dan soalan apa? Seterusnya, muallim atau muallimah yang paling awak takut tapi kalau sekarang ni awak paling hormat, awak paling suka, awak paling rindu pada dia, siapa muallimah? Ataupun muallim yang awak sayang dan takut tapi awak rindu dan sangat bermakna bagi awak, siapa? Tak kisahlah berapa-berapa pun yang awak rasa macam nak bagi tahu. Mu'allimah Rosita, Mu'allim Syahir. Mu'allimah Rosita, Mu'allim Syahir. Muallimah Rosita, Mu'allim Syahir. Muallim Syahir. Siapa yang takut? Yang awak takut siapa? Mu'allim Syahir. Muallim Syahir. Yang awak paling sayang? Dua-dua. Dua-dua. Takut Muallim Syahir, sayang dua-dua. Kenapa sayang dua-dua? Sebab apa? Sebab nanti kan tak boleh jumpa lagi. Nanti tak jumpa lagi? Nanti habis tuition dengan Muallimah Rosita? Jumpa lah kan? Kalau Muallim Syahir, kenapa awak takut? Sebab apa awak takut? Sebab cikgu yang berdisiplin. Sebab cikgu yang berdisiplin. Disiplin ni bukan dia sebab kerana takut, tapi sebab dia apa? Berdikari. Nak mendidik awak. Sebab bila awak disiplin, maksud hidup awak teratur ke tak teratur? Teratur. Itu function dia. Teratur dulu. Teratur dulu. Tersusun hidup awak ni, tersusun lah. Maksudnya teratur, dia tak ada masalah. Faham? Okay, soalan yang terakhir. Okay, kalau kamu boleh simpulkan ataupun kamu boleh rumuskan apa pengalaman kamu di Sritaf dalam satu ayat yang datang dari hati, apakah ayat itu? Contoh dia macam ni. Datang dari hati sampai ke hati. Itu ayat dia? Lain sekali kuat. Muallim Syahir nak dengar. Datang dari hati sampai ke hati. Apa makna dia? Maksudnya yang tu datang daripada hati. Lepas tu? Ini dia sampai ke dalam hati. Apa yang sampai hati ke hati tu? Sebab dia jumpa, lepas tu dia simpan dalam. Apa yang simpan dalam tu? Kasih sayang hati ke? Cinta ke? Mahabbah ke? Kasih sayang siapa? Muallim Syahir ke Sritaf? Semualah. Kawan, muallimah, muallim kan? Ya. Umi, Ibu Aziz. Jadi tu je lah muallim yang boleh tanya. Jadi lepas ni kalau dah besar, dah yang tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5, 6, datanglah sekolah ni. Okay, hari ni kita nak buat sesi interview sikit lah. Okay. So sebelum kita meneruskan dengan sesi interview ni, Muallimah perkenalkan diri dululah kan. Mungkin Rabi dah kenal, cuma mungkin penonton belum tahu. Okay. Assalamualaikum, nama diberi Muallimah Nurul Syafiqah binti Azhar. So dekat sini dipanggil Muallimah Syafiqah. So saya sini baru dalam 6 bulan lebih. So Rabi ni adalah salah satu murid saya lah tahun 6, terutama murid dalam kelas siap, kelas tambahan. Okay, so betul, matematik. Jadi tanpa buang masa, kita terus kepada murid tahun 6, salah satu murid tahun 6 iaitu Rabiatul Adawiyah. So mungkin Rabi boleh perkenalkan diri dulu. Nama? Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Nur Azlan. Saya dari Nam Syafi'i. Nam Syafi'i. Tinggal kat mana? Tinggal kat Taman Penang Impian. Okay. So kat sini dah lama bersekolah? 2 tahun je. Dalam 2 tahun? Kiranya awak masuk dalam tahun 5? Ya, tahun 5. Okay. So dalam sesi interview ni, Muallimah akan bagi beberapa soalan lah. So nak minta awak tolong jawab dengan seikhlas hati lah. Boleh? Boleh ke? InsyaAllah. Okay, soalan yang pertama. Apa perasaan kamu bila sedar tahun ini adalah tahun terakhir berada di Sritaf setelah 2 tahun bersama kawan-kawan? Saya rasa macam baru semalam masuk sekolah sini. Oh ya? Jadi perasaan awak tu macam sedih tak sedih. Oh, sedih tak sedih? Half-half? Okay. Yang kedua, bila kamu imbas kembali zaman kamu masuk mula-mula kat sini dengan beza diri kamu yang sekarang, ada tak perbezaan tu? Adalah, bertaubat sikit lah. Bertaubat? Sikit lah. Okay. Tapi tak tahu taubat ke tak. Sudah. Jadi masih confused lah.
Still 50-50. Tapi saya rasa dulu waktu darjah 5 nak hafal TQS susah sikit. Tapi sekarang ni dah boleh dah hafal TQS. Kalau sebelum ni, sebelum tahun 5 tu sekolah biasa ke Sekolah kebangsaan. Oh, jadi kat sini benda yang baru yang awak rasanya sebab awak perlu hafal juzuk surah-surah yang tertentu kan, ayat-ayat dalam Al-Quran. Oh, dari situ awak boleh, dari segi hafalan awak okey tak sekarang? Sekarang okey dah. Boleh lah memuaskan. Oh, alhamdulillah. Okey. Okey, yang ketiga, siapa muallim atau muallimah yang kamu paling sayang dan kenapa muallim atau muallimah itu sangat bermakna bagi kamu? Muallim dan muallimah dua. Muallim atau muallimah. Maksudnya the only one lah yang paling awak sayang. Saya muallimah Zafira lah. Sebab kelas kita orang banyak buat masalah. Jadi muallimah Zafira tanggung. Dia bertahan lah. Jadi muallimah Zafira ni guru kelas kan? Guru kelas 6 Syafi'i kan? Jadi kita orang. Jadi disebabkan muallimah Zafira ni banyak sangat kan? Masalah. Menanggung masalah. Maksudnya menggalas tanggungjawab lah dalam melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan 6 Syafi'i. So dari situ awak nampaklah awak terharulah dengan usaha muallimah awak. Okey, faham? Okey. Siapa muallim atau muallimah yang kamu paling takut dulu tapi sekarang kamu paling hormati dan rindu? Hormati? Yang dulu kamu takut tapi sekarang ni kamu hormati dan sangat rindu dia kalau lepas ni kamu dah tak ada kat sekolah. Rindu tu tak tahu. Rindu sikit satu kali. Kalau rindu semualah. Ya, kalau rindu tu semua guru. Tapi dulu saya paling takut yang Muallim Syahir lah. Muallim Syahir. Pertama masuk dia garang, jadi dia agak seram sejuk sikit lah. Saya bila nama dia bila sejak muallim mengajar saya tak takut sangat dah. Tapi kamu masih hormat? Masih hormat lah. Muallimah ada dengar jugalah yang Muallim Syahir rajin membelanjakan belanja makanan betul ke? Sebab hari tu yang pertama sebab siap kerja sekolah aktiviti sains satu buku. Lepas ada yang lain-lain jugalah sebab siap projek. Projek dapat apa yang kita nak juga. Itu yang buat saya tak takut ni. Okey. Maksudnya walaupun gara-gara dia adalah sisi baik dia kan? Ada baik. Okey. Seterusnya, apa momen yang paling menggembirakan Rabi sepanjang belajar di Sri Taf? Sama ada bersama guru ke atau kawan atau waktu program sekolah? Program Hari Raya. Hari Raya? Kira tahun ni lah? Ke tahun tahun lah. Oh, 2 tahun? Kenapa? Apa yang menggembirakan sangat tu? Boleh datang kelas masing-masing, melawat duit raya tu tak tahu dapat kot, dah tak ingat. Tak ingat? Tapi dapat. Ingat. Dapat lah kot sebab tahu awak gembira kan? Masa adalah boleh lah makan sama kawan. Jadi masa tu sebab maklumat tak masuk lagi masa tu kan? Jadi waktu sambutan perayaan Raya Aidilfitri tu kira semua kena bawa potluck ke macam mana? Waktu kalau tahun lepas semua buat potluck datang kelas masing-masing. Tahun ni buat potluck kat kelas je. Faham. Menarik. InsyaAllah doakan maklimah dapat rasa juga. Mungkin tahun depan. InsyaAllah, amin. Okey. Siapa kawan yang paling banyak bagi kamu semangat dan apa kenangan yang paling kamu hargai? Tiga lah kawan. Apa? Siapa nama kamu? Mungkin boleh sebut? Jasmine, Damia, Sofia. Jasmine, Damia, Sofia. Okey. Antara tiga-tiga ni kenapa dia orang yang terpilih? Sebab baca sama. Sebab waktu belajar sama, waktu makan sama, waktu gaduh-gaduh, gaduh tu adalah juga. Waktu apa lagi main sama-sama kan, waktu borak. Bagi kita orang je perempuan memang sama. Yelah, sama lah kan. Okey. Apa sumbangan ataupun pencapaian yang Rabi paling bangga semasa menjadi pelajar Sri Taf? UPKK. Boleh bagi tahu result UPKK? Dia dah tak muat sangat lah. Dia 6A lah, saya 6A.
Tiga bertulis, 3 lisan. Oh, 6A tu kira paling tinggi lah yang awak pernah achieve, betul? Oh, betul lah. Siapa tak bangga? Betul tak? Bila kamu fikir tentang saat Rabi akan tinggalkan sekolah ni, apa perasaan yang datang dalam hati bila fikir, oh aku dah nak keluar dah ni daripada sekolah ni? Rasa macam sejak sangat lah sekolah sini. Sebab sekejap lagi nak masuk langkah ke sekolah menengah. Maksudnya masih berlalu rasa macam banyak tak belajar lagi lah. Rasa macam tak banyak belajar lagi. Tak puas lagi belajar sini lah. Faham. Okay. Okay, apa harapan? Okay, ni soalan last lah. Soalan last. Okay, apa harapan atau doa kamu untuk Sri Taf dan adik-adik yang masih belajar kat sini? Saya harap semoga cikgu-cikgu sini dia urusannya dipermudahkan. Amin. Lepas tu budak-budak yang masih belajar kat sini dia senang nak belajar. InsyaAllah. Dengan cakap guru ada adab paling penting lah. Ya, betul. Itulah yang Muklimah sangat menangisi benda tu. Adab lah. Kena jaga adab sebab kalau tak ada adab dengan cikgu tak berkat lah ilmu. Alhamdulillah. Bila dengar kata-kata ni membuatkan Muklimah rasa lagi bersemangat lah untuk mengajar kat sini. Lagi daripada tahun 6 kan? Okay. Setakat tu saja. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alimah Khairia. Saya telah berkhidmat di Sri Taf hampir 2 tahun. Dan saya Muhammad Akil Rizwan bin Muhammad Dini Nuri. Saya di sekolah sini dalam 2 tahun. Dan dalam tahun depan saya akan pindah pada sekolah ini. Okey, Mak ada beberapa soalan untuk awak. Okey. Yang pertama, Mak tanya, siapa mu'alim ataupun mu'alimah yang paling kamu sayang dan kenapa? Saya sayang Mu'alimah. Saya sayang Mu'alimah Asma sebab dia baik sejak saya balapan dan sejak saya masuk Tindik pun dia baik. Dan masa dia belajar matematik tu dia baik. Okey. Soalan yang kedua. Okey, siapa mu'alimah yang paling kamu takut dulu? Mu'alimah tu mu'alimah yang paling kamu takut dulu tapi sekarang paling kamu hormati dan kamu rindulah. Okey, masa saya dalam darjah 5 tu saya takut Muhammad Syahid dan dia sangat garang. Lepas tu masa dalam beberapa hari saya pun rasa macam dah rasa dihormati dengan dia dan saya rasa macam saya rindu dia bila saya pindah sekolah. Muhammad Syahid. Okay, seterusnya, siapa kawan yang paling banyak beri kamu semangat dan apa kenangan paling kamu hargai dengan dia? Siapa? Kawan saya adalah Luqman Hakim dan dia kawan saya sejak darjah 5 dan dia bagi saya semangat dekat macam bermain bola, macam atlet macam tu lah. Lepas tu macam main game kami macam yang sama. Lepas tu kami study sama-sama macam semua benda tu lah. Banyak buat sama-sama dengan Luqman. Okay, last sekali. Okay, belum last lagi. Okay, bila kamu fikir tentang kamu akan tinggal sekolah ni lah, tak lama lagi kan? Okay. Apa perasaan kamu? Apa yang kamu rasa? Sejak saya duduk ke sekolah ni, saya rasa macam tak bingung sangat. Lepas tu masih dalam beberapa hari saya pun rindu sebab ada banyak kawan saya kat sini. Lepas tu kalau saya berpisah, saya tak nampak dia lagi, tak nampak muka dia lagi lah. So saya pun rasa macam rindu lah bila saya pindah sekolah. Tak lama lagi kan? Okay, yang terakhir, apa harapan dan doa Akil untuk adik-adik dan untuk sekolah ni? Saya doa dekat sekolah ini supaya dia jadi baik, supaya dia menjadi anak soleh. Sebab sejak saya sekolah sini, saya tengok semua budak-budak tu agak jahat. So sejak 2025 ni,
Saya tengok ada budak darjah 1 masuk macam bau basuh lah. So saya doakan supaya dia jadi anak soleh, supaya dia tak jadi juga macam saya, macam ganas-ganas, macam garang-garang. So supaya dia boleh jadi macam anak soleh-solehah, macam anak baik, supaya hormat sikit ke cikgu-cikgu. Itu apa saya nak doa dekat sekolah ini. InsyaAllah Mak Imah doakan semoga kamu maju jaya dan berjaya kat luar nanti lah. Saja. Bye. Okay, ada okay? Boleh? Okay, kita mulakan Okay. Tapi benda ni Mak Imah nak tanya adik, tapi adik kena jawab dengan jujur. Mak Imah tak marah. Mak Imah jujur je. Okay, first question Mak Imah nak tanya kat adik. Apa perasaan adik kan bila adik dapat tahu tahun ni merupakan tahun last untuk adik kat sini? Apa perasaan yang adik rasa? Dan sebab adik kan daripada sini, daripada darjah 1 sampai darjah 6 kan. Jadi tahun last, apa perasaan adik? Rasa macam sedih lah nak tinggalkan sekolah ni sebab dah lama dah duduk sini. Lepas tu sedih lah. Okay, dalam banyak-banyak kan sepanjang adik daripada tahun 1 sampai tahun 6. Yelah, sebab Maria kan baru kenal adik tahun lepas kan. Tak bersama dengan adik daripada tahun 1 sampai tahun 4. So daripada tahun 1 sampai tahun 6 tu, apa kenangan yang paling adik rasa adik tak boleh tinggalkan, tak boleh lupakan kenangan tu kat sekolah ni? Kenangan yang adik rasa memang takkan, benda ni aku buat tapi aku tak boleh tinggalkan, aku tak boleh lupakan benda tu. Waktu rumah kuning dapat nombor 2, waktu saya dah jam 4. Rumah kuning dapat nombor 2 masa dah jam 4. Okey, itu yang paling manis. Okey, kalau yang paling orang kata paling sedih ataupun paling buruk lah kenangan yang adik ada sepanjang adik berada kat sini. Kena rotan. Rotan dengan siapa? Dulu waktu dah jam 4 ada seorang malim tu. Dia rotan dia, sakit. Lebih sakit daripada Muallim Syahir rotan lah. Itu Muallim tu rotan atas kesalahan adik sendiri ke ataupun orang lain tapi adik main sama-sama? Kesalahan saya sendiri. Kesalahan awak sendiri. Masya-Allah. Okay, soalan yang seterusnya. Bila adik ingat balik kan daripada darjah 1 sampai sekarang kan, apa yang adik dapat rasakan perbezaan kat sini? Easy. Perbezaan adik daripada darjah 1 sampai darjah 6, ada tak perubahan ke ataupun sesuatu yang berbeza dalam diri adik berlaku? Adik rasa sesuatu yang berbeza. Dulu masa mula adik, contoh Mak Imah bagi, dulu masa mula adik duduk kat sini, adik selalu nangis. Tapi bila dah memang besar-besar ni, dah rasa macam, aku dah boleh dah hari macam tu. Waktu darjah 1 dulu saya rasa saya tak boleh TQS. Okay. Sebab TQS waktu darjah 1 saya lemah. Lepas tu darjah 2 tu dah improve. Lepas tu darjah 3 makin meningkat sampai sekarang. Okay, soalan yang seterusnya, apa momen yang paling indah adik pernah rasa? Momen tu macam dalam program ke program apa-apa yang adik rasa program ni memang takkan aku lupakan sampai bila-bila. Tadi kenangan, sekarang ni program. Kan banyak program kan, pada tahun 1 sampai tahun 6 tu banyak program. Jadi dapat banyak program apa yang adik memang takkan lupa lah. Yang adik memang takkan lupa. Program. Yang adik memang takkan lupa. Waktu program darjah 3, tapi waktu tu darjah 3. Program apa? Camp kepimpinan? Tak. Program apa? Apa program akhir tahun biasa orang panggil? Ihtifal. Saya dapat banyak sijil, banyak tu juga, banyak piala. Banyak sijil dan banyak piala. 3 piala. Sijil saya tak ingat apa. Masya Allah, hebat. Soalan memang seterusnya, dalam ramai-ramai orang kata muallim dengan muklimah kan, siapa yang adik rasa paling garang? Paling garang? Paling garang lah antara ramai-ramai muallim dengan muklimah. Seramai lebih kurang dalam
Ya, dalam 21-20 lebih jugalah kan. Daripada tahun 1 sampai tahun 6, siapa antara mereka yang dirasa memang paling garang? Tak apa, kalau Mak Lima sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Mak Lin Syahir. Mak Lin Syahir yang paling garang. Dalam Muhammad tu Mak Lin Syahir lah yang dirasa macam bukan takut, macam garang lah. Oh, cuba dia cerita apa, pernah ke Mak Lin Syahir marah ke Otan Nadib ke? Ish, Otan selalu. Otan selalu. Okey. Marah tu itu pun sebab kesalahan saya sendiri. Banyak dari kesalahan saya. So saya pun okey je lah kalau kena marah tu. Oh, kira macam redha je lah. Sebab kesalahan kita sendiri, jadi Adi pun tak apalah, redha lah macam tu. Tapi pernah tak Adi terfikir kenapa Muallim Syahir tu marah Adi? Marahnya seorang guru kepada murid ni bukan saja-saja marah. Pernah tak Adi fikir benda tu? Lepas Adi kena marah kan, lepas Adi kena marah, kena rotan. Pernah tak Adi terfikir benda tu? Tak pernah terfikir. Tak. Cuma satu mana pesan cakap dengan adik, marahnya seorang guru tu bukan untuk nak memang marah saja sebab atas kesalahan tu, tak. Kami guru-guru ni takkan marah murid kalau benda tu bukan niat hanya untuk mendidik. Tahu, marahnya kami tu hanya untuk mendidik, nak supaya adik ni jadi orang yang lebih dewasa, pemikiran yang lebih baik, jadi yang lebih matang. Macam Mak Lin Syahir, Mak Limah tengok, bukan awak je, Mak Limah sendiri tengok Mak Lin Syahir, rotan awak semua pun Mak Limah jadi macam takut. Tapi mesti ada sebab kenapa dia rotan. Okay, boleh? Boleh? Katalah, okay, soalan. Katalah lepas ni adik keluar, masuk asrama ke, masuk SMK mana-mana ke, apa momen yang adik bakal rindu dekat dalam sekolah, dan muallim dan muallimah yang mana adik bakal rindu? Momen dekat sekolah? Momen yang paling adik akan rasa adik rindu benda tu nanti. Bila adik keluar, adik rasa apa akan rindu benda ni? Momen dengan kawan-kawan tu. Ya. Tu momen dengan muallimah mana tu? Muallimah ke muallim ke mana-mana yang adik rasa adik akan rindu lah dengan muallimah ni. Dengan muallimah Zafirah. Kenapa? Sebab sebab tahun lepas lah. Kenapa dengan tahun lepas? Saya bukan guru awak. Saya bukan guru kelas awak. Sebab bahasa Arab. Sebab bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? Tak tahu apa-apa pun. Sebab bahasa Arab sebelum maklimah masuk tu saya tak faham. Tapi satu maklimah ajar saya tu. Apa maklimah ajar awak? Saya banyak lah benda yang saya lebih faham. Tapi adik memang sukalah subjek bahasa Arab tu. Kiranya sebelum ni adik cuba untuk memahami. Macam Maklim Atifah sendiri pun ajar juga kan bahasa Arab kan. Tapi adik cuba untuk memahami, tapi still lagi adik tak dapat benda tu. Betul. Okay. Lagi? Ya, adik memang akan rasa, ya Allah, aku akan rindu benda ni, ya Allah, bila aku keluar dari sini. Banyak lagi tapi tak ingat. Banyak lagi. Lagilah mesti ingat. Kawan-kawan ke? Yang tu banyak. Dengan kawan-kawan kita orang main sama-sama semua. Lepas tu kena denda sama-sama tu. Nanti semua sama-sama lah. Okay. Tu je. Dah ada lah. Okay. Ni soalan yang macam agak sedikit cepumas. Bukan sedikit cepumas pun, dia mungkin akan rasa macam kenapa Maklimah tanya soalan ni? Tak, tapi Maklimah nak tahu perasaan Adib sendiri. Sebab Maklimah tak ada berada di tempat Adib. Jadi Maklimah nak tahu apa perasaan Adib waktu tu. Okey, soalan dia, apa perasaan Adib apabila Adib dapat tahu Adib menghidapi SLE? Penyakit SLE. Apa perasaan Adib waktu ada terima kat SLE? Lepas tu Adib cuba ceritakan, kongsikan dengan Maklimah apa perasaan Adib sepanjang Adib duduk kat hospital tu, yang kita orang pun dah sibuk-sibuk kalau nak telefon video call Adib dekat sekolah. So kami video call tu bukan sebab apa Adib, sebabnya kami rindu akan kehadirannya seorang insan bernama Muhammad Nur Adib.
Cuba adik rasa begitu Maklimah, apa perasaan adik masa tu? Jujur je. Adik rasa nangis ke nak apa ke, buat je, tak ada masalah. Perasaan saya waktu tu waktu saya kena saya rasa sedih sangat. Saya rasa saya menyesal. Saya rasa saya menyesal kerana apa saya rasa saya menyesal kerana apa ada orang saya menyesal ke keluarga saya. Tapi ada lagi, saya menyesal kerana apa ya. Awak rasa usulkan Umi dengan Nabi macam tu. Tapi itu saya pun tak dapat berkata lain. Tapi kenapa tapi mak saya cakap sabar. Tadi tak boleh pun. Jadi tak ada Allah. Saya cuba sabar. Cuma adik nak tahu tak apa perasaan Maklimah masa adik tu masa Maklimah dapat tahu adik menghidapi penyakit tu. Maklimah rasa macam sama macam adik. Maklimah rasa sedih macam, ya Allah, kenapa dalam ramai anak aku bukan aku yang ditimpa ujian tu? Kenapa mesti anak-anak aku yang kena timpa ujian macam tu? Maklimah rasa memang sedih lah kan. Tapi dalam hati Maklimah cakap, ya Allah, aku tak boleh lemah pun. Aku kena tunjuk aku kuat. Kalau aku lemah, ya Allah, anak-anak aku mesti akan jadi lemah juga. Okay. Maklimah pernah cakap kat adik, memang adik rasa macam menyusah sangat kat semua orang. Sebenarnya tak, adik. Allah uji adik sebab Allah sayang adik. Bukan Allah uji adik je, Allah uji Maklimah, Allah uji Umi, Allah uji Abi, Allah uji semua orang yang berada di sekeliling adik, termasuklah Maklimah dan kawan-kawan. Allah nak uji tahap mana kita punya kesabaran, tahap mana keimanan kita. Tapi adik berjaya harungi benda tu. Adik berjaya. Tengok bukti dia sekarang, adik dah tak apa-apa. Adik dah boleh datang sekolah, dah boleh macam biasa. Cuma ingat, kita kena kuat daripada dalam. Kena kuat dengan Allah. Okay? Jangan pernah rasa penyakit adik ni sebenarnya adik tak sakit pun. Adik kuat. Cuma Allah nak suruh adik rehat sekejap. Adik kena rehat sebab Allah dah tahu aku kena rehatkan dia. Sebab dia dah terlalu banyak dah. Jadi aku kena rehatkan dia. Sebab tu Allah datangkan sakit pada adik. Tapi adik jangan buat sebab aku sakit. Bila adik sakit, semua jadi macam adik terfikir benda tu jadi macam terbatas. Aku sakit, aku mana boleh main benda tu. Aku sakit, aku tak boleh buat benda ni. Tak, itu pemikiran yang salah. Okay? Adik bila adik sakit, adik kena bertunjuk buktikan kat semua orang. Aku sakit, aku boleh buat benda tu. Jangan pernah rasa diri adik kecil sebab sebenarnya kalau dengan penyakit adik jadi macam kata hilang semangat. Tak. Okay. Maklimah nampak adik sedih tu, tapi adik cuba sembunyi rasa sedih tu waktu. Ingat tak first time Maklimah pergi ziarah adik dekat hospital pantai? Adik cuba sembunyikan rasa sakit kan? Betul tak? Adik sebenarnya adik sakit kan masa tu? Sakit kan? Tapi Maklimah tahu adik masa tu sembunyikan rasa sakit. Boleh. Jadi adik jangan pernah rasa adik sakit tu hanya kerana adik ni lemah, sebab tu penyakit tu datang. Tak. Adik kena sentiasa positif. Penyakit tu datang sebab Allah nak uji adik, nak uji Maklimah, nak uji kawan-kawan, nak uji orang yang berada di sekeliling adik. Adik kena tunjukkan walaupun adik ni sakit, tapi bukan sebabkan penyakit tu adik tak boleh berjaya. Semalam ada satu isu, semalam ada satu konvo dekat, Maklimah tak ingat kat mana konvo tu. Dia tak perfect pun, orangnya tak sempurna, tapi dia boleh grab. Dia boleh grab dengan berjayanya. Kata Saudara Maklimah dia pemegang kad OKU jugalah. Tapi adik tak pegang lagi. Adik hanya penyakit je. Jadi adik kena buktikan adik pun boleh berjaya. Okay? Okay. So sebelum pada akhir, adik ada apa-apa tak nak tanya Maklimah? Tak ada? Betul tak ada Tak nak sedih tau. Ingat, ada apa masalah boleh panggil. Boleh je contact. Adik dah ada nombor telefon Maklimah kan? Boleh. Bye. That's all for us. Okay, Mak nak tanya awak, apakah momen yang paling seronok sekali sepanjang awak berada di Siti Al-Fatah? Waktu hari guru.
waktu hari guru? Apa benda yang best bagi awak? Sebab membagi hadiah kepada guru-guru. Pada guru-guru. Lagi satu, Maya tanya awak, apa ucapan yang awak nak berikan dekat muallim dan muallimah awak? Saya terima kasih kepada guru-guru dan muallim sebab ajar saya 2 tahun darjah 5 sampai darjah 6. Doakan kami berjaya berjaya dunia akhirat. Okay guys, itu saja daripada saya dan juga Ryan dan Dennis Ryan. Okay, kita kerja seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okey, bersama kami saya Muallimah Afzan binti Abdullah, merupakan Mudirah Seriti Al-Fatah Tangga Batu Negeri Melaka, yang mana saya mula berkhidmat di Seriti Al-Fatah pada awal pembukaan sekolah, iaitu pada 2019. Kini dah masuk 6 tahun lah. 6 tahun bersama dengan anak-anak murid saya dari kelas 6 Syafi'i. Okay, perkenalkan diri awak, nama awak, umur awak, dari kelas mana, dan juga kenalkan juga awak dulu awak masuk dari tahun berapa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Yasir bin Syahrul Nizam. Saya darjah 6 dari kelas 6 Syafi'i. Saya masuk dari tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Ismail Takif. Saya dari kelas 6 Syafi'i. Sekarang saya dah darjah 6. Saya masuk daripada tahun 2020. Okay. Maknanya daripada awal Seriti Al-Fatah dibuka, Amar dan Ismat merupakan pelajar senior lah. Okey, hari ni boleh kongsikan tak dengan Muallimah? Okey, perbezaan awak dulu, kita imbas kenangan kita pada 2020, yang mana dulu masa awal awak masuk ke Seriti Al-Fatah dan sekarang awak macam mana? Perbezaan awak dahulu dan kini. Dulu masa saya tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, saya kebanyakannya tak masuk aktiviti sekolah ataupun luar sekolah. Tapi masa tahap 2 ni kebanyakannya saya masuk aktiviti dalam sekolah, luar sekolah pun ada. Contohnya? Contohnya macam memanah, main bola, berlari. Share lah juga baru-baru ni awak ada dua kan awak mewakili kan, bawa peringkat kebangsaan. Tahun ni saya ada mewakili 2 peringkat kebangsaan, iaitu bola dan nasyid. Tahniah. Mat, perbezaan dulu waktu saya darjah 1, saya kurang sikit pandai baca Quran. Tak tahu hukum tajwid semua. Tapi bila dah sekolah lama kat Seriti Al-Fatah ni, alhamdulillah dah boleh baca Quran, dah pandai, siap boleh wakil sekolah untuk tilawah. Alhamdulillah. Okey, itulah sedikit mengenai latar belakang mereka lah, yang mana dulu dia orang mungkin tidak mengenali apa itu ataupun tidak berani nak ke depan, tapi makin lama mungkin diasah oleh guru-guru dan juga bakat mereka itu sendiri, jadi lahirlah mereka juga yang juga datangnya daripada bakat mereka jugalah. Okey, soalan kedua yang Muallimah nak tanya tentang apakah pengalaman ataupun momen yang awak tak boleh lupakan, sebab ini semua orang pun nak tahu. Semua orang nak yalah, sebab lepas ni awak kan awak merupakan ini tahun yang terakhir kan. Jadi apa momen yang Amar dengan Ismat tak dapat lupakan? Contoh kalau macam Muallimah, saya masih ingat ada
satu momen yang mana masa tu tahun 2020, masa tu kami ada organize lah laksanakan satu aktiviti senam aerobik bersama dengan anak-anak ni lah. Masa ni mereka tahun 1, masa diorang tengah senam aerobik tu, budak-budak ni kecil-kecil kan, bila Amal Yasir lah masa tu kawan dia terlanggar dia terus tumbuk kawan dia, sebab kawan dia tu dia macam terlanggar dia, tapi Amal ganas juga time tu Amal kan. Okay, so kita dengar apa momen Amal dengan Ismat, apa yang awak tak boleh lupakan di Sri Al-Fatah. Masa tu saya darjah 3. Momen tu paling best jugalah bagi saya. Masa tu kawan saya dia kena rasuk. Lepas tu Kena rasuk? Siapa? Kena rasuk, okay. Dia macam kena rasuk. Sebelah saya ni sebenarnya Ismat. Masa tu saya tahu saya dipanggil oleh kawan saya untuk macam nak tolong apa ni, ubatlah dia ni baca ayat-ayat ke apa. Padahal bukan saya pandai pun. Tapi ingat saya Ismat betul-betul kena rasuk time tu kan, dia nampak. Lepas tu saya jadi macam apa, tak sedar dia macam pening. Oh, scary juga. Saya ada ingat. Okay, Ismat apa momen Ismat yang Ismat rasa macam saya tak boleh lupakan. Akan teringat mungkin sampai 10 tahun nanti kita akan berjumpa lagi, kita kongsi sekali lagi. Waktu UPKK. Waktu UPKK tu paling tak boleh lupa sebab kelas tambahan panjang lah perjalanan dia. Kelas tambahan jawab sama-sama kat Dewan. Lepas tu bila dapat tahu result tu waktu bulan Ramadan, lagi syok lah nak beritahu kat mak semua dapat 9A. Alhamdulillah. Tahniah. Okay, untuk pengetahuan semua, Ismat dan Amar kedua-duanya salah seorang daripada pelajar Sri Al-Fatah yang mendapat 9A masa UPKK. Jadi tahniahlah. Memang kita rasa mula sangat stres kan, sebabnya ada kelas tambahan kan. Lepas tu nak kena macam-macam aktiviti lah, banyak yang ni. Tapi Alhamdulillah semua tu sebenarnya apa yang mu'alim dengan mu'alimah organize tu, laksanakan, rancang semua hanyalah untuk memastikan murid-murid masa tu dapat sekolah 9A. Okay, untuk soalan seterusnya ni, soalan terakhir lah. Okay. Apa kata-kata daripada Amar dan juga Ismat, yang mana kata-kata ni buat Sri Al-Fatah, sebab kita tahu yang tahun ini merupakan tahun terakhir untuk Amar dan Ismat. Jadi mungkin Amar dan Ismat nak kongsikan, nak sharekan pada kami semua apa kata-kata yang dapat memberi perangsang ke, dapat memberi semangat dan juga inspirasi kepada semua adik-adik yang berada dekat Sri Al-Fatah. Saya doakan supaya batch untuk seterusnya UPKK dapat semua A. Amin. Amin. Lagi satu, apa Ma? Apa kita keluar kan? Yelah, kita kan dah tu je lah. Tadi macam ada dua. Saya saya harap batch yang seterusnya boleh jadi lagi baik lah daripada kita orang. Kita orang ni bukan baik sangat, ada je perangai dia. Cuma harap batch yang sebelum ni jadi lagi baik daripada kita orang, InsyaAllah. Ya, apa-apa. Kenapa cakap macam tu? Mesti ada benda-benda. Cuba curahkan apa sebenarnya, kenapa nak cakap. Sedangkan kalau untuk mualimah rasa awak batch yang paling lama. Orang yang pertama lahir macam anak sulung, batch yang sulung.
Lepas tu awak sekarang dah kira dah habis lah, dah tamat. Jadi kenapa awak nak cakap awak tak baik? Sebenarnya awak batch yang bagus. Jadi mungkin selain daripada awak nak memang betul awak nak mengharapkan batch yang seterusnya menjadi lebih baik pada awak. Mungkin ada benda-benda yang awak rasa macam awak nak bagi tahu je dekat Sriti Al-Fatah. Share dengan kami, kan? Cuma nak sekolah jadi lagi baik je. Itulah. Nak sekolah jadi lebih baik. Okay, InsyaAllah. Terima kasih Ismat. Ma ada lagi nak ni? Ada dah. Okey, saya cuma nak tambahkan ada satu yang mana mungkin Sriti Al-Fatah tertanya sebab kita nak tahu yang daripada awak awak lah, sebab kita nak tahulah siapa yang paling awak rasa awak tak boleh nak lupakan lah, sebab kita kan dah akhir. Jadi siapa, muallim ke ataupun mungkin bukan muallim atau muallimah, mungkin cik umi ke, ibu ke, siapa yang dekat dengan awak yang awak memang tak boleh lupakan lah. Okay, Ahmad? Kebanyakannya saya tak boleh lupakan cikgu-cikgu dengan kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan saya macam Haras, Ziad dan Taki Afiq. Itu saya paling rindulah untuk lepaskan. Saya dengan semualah, dengan adik-adik, dengan cikgu, dengan kawan-kawan. Tapi paling berat nak lepaskan kawan-kawan, sebab daripada darjah 1 sampai darjah 6 membesar sama-sama. Dapat tengok daripada kecil sampai darjah 6, dapat tengok dia dah besar. Macam tu lah. Dulu Ismat dengan Amar kenal kat mana? Dulu saya dengan Amar Yasir dengan Muallim Ayan pasti sekali. Ya betul. Kami dulu daripada pasti Tanwir dan sehinggalah sekarang. Dan InsyaAllah saya pun doakan Amar dan Ismat berjaya ke peringkat sekolah yang mana awak nak tuju, dan insyaAllah awak akan dapat sekolah yang awak nak, dan awak akan berjaya ke depan menjadi seorang yang sangat berguna, menjadi orang yang anak yang soleh untuk ibu dan ayah awak. Amin. Dan juga kepada masyarakat jugalah. Amin. Itu sajalah kalau daripada kami. Ada? Okay. Okay, bye. Bye.